Hello and hi geng, Ojo di sini. Oke geng, di dalam video ini saya nak buat analisis gold. Oke. Dan sebelum saya nak analisis, semalam saya ada maklumkan gold ada ingin membuat kenaikan. Betul? Tapi hari ini 16 hari bulan, saya tengok gold ni ada membuat break of structure, oke. So hari ini saya nak target gold nak buat penurunan lah. Dan sebelum buat penurunan ni kan, gold akan membuat kenaikan dulu sebelum penurunan. Alright. So jom kita guna kita punya Fibo. So Fibo kita dari sini. Alright. Macam ni saja geng. So apa yang saya nak adalah saya cuma nak gold ini buat kenaikan di level 23, 38, 50 macam tu lah. Dan selepas itu bila gold dah masuk ke zone-zone ini, bolehlah cari confirmation sell di zone-zone Fibo level ini. Okay? Zone di time frame kecil. Macam tu saja. Alright, kalau ada confirmation sell, terus sell instant ataupun pending order di dalam zone lah. Okay? So saya target gold nak masuk ke zone di sini dan cari confirmation. Okay geng? So nanti sama-sama kita tengoklah apa gold akan buat. Adakah dia meneruskan kenaikan ataupun membuat penurunan. Right. Okay geng, salah satu saja. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Okay, bye bye.